tengok motor nak basuh lagi. Macam mana? Dah semangat rasa. Rasa macam tak nak pergi lah tadi. Bawa meja tengok. Aku lambat sikit. Aku rasa lah. Follow cancel. Bila beli helmet bang? Lama lah. Tak pakai. Ketat. Yang dah kurus pakai dah. Assalamualaikum. Hari ni 1 bulan 1 tahun baru 2026. Kita nak ride ke mana tu ke? Salam. Dah. Ya, alhamdulillah. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kita nak ride ke Janda Baik, Kopi Ladang ke Temeloh. Okay, jom let's go. Mana Tusik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Okay, Daniel. Selamat tahun baru. Oi, selamat tahun baru. Otai bro, member ni jauh ni. Mantap pun merah lagi. Boleh keluar kan? Ini susah, ini laju sangat. Kat ni kita boleh dah slow-slow Boleh. Oh, dah lapar ni. Jom, let's go. Jom. Jom, let's go. Terkadang hidup memilukan jalan yang ku lalui untuk sekedar bercerita. Pegang tanganku ini dan rasakan yang ku derita. Apa yang ku berikan tak pernah jadi kehidupan. Semua yang ku inginkan menjauh dari kehidupan. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan.
Apa yang ku berikan tak pernah jadi kehidupan. Semua yang ku inginkan menjauh dari kehidupan. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Tempatku terdiam, tempat bertahan, aku terdiam di balik hujan. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Tempatku terdiam, tempat bertahan, aku terdiam di balik hujan. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Tempatku terdiam, tempat bertahan, aku terdiam di balik hujan. Kau yang paling setia, kau yang teristimewa, kau yang aku cinta, cuma engkau saja. Dari semua pria, aku yang juara. Dari semua wanita, kau yang paling sejiwa. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka?
Kau satu-satunya dan tak ada dua, apalagi tiga. Cuma engkau saja. Dari semua pria, aku yang juara. Dari semua wanita, kau yang paling sejiwa. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada, menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. 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 Belakang tu macam ada kosong. Belakang tak ada. Dah kalau ada nanti tepi dah. Dia tak ada dah. Full. Ya. Cuba kereta nak kena hantar belakang sana. Dia kaki jauh. Tarik sebelah ADP. Panjang. Boleh tengok. Elak nak keluar ni. Ha? Elak nak keluar ni. Bila? Tak kau tak tutup. Kau tak tutup kan? Boleh? Tapi tak kenal hasil baru.
Okay, kita dah sampai ke destinasi pertama kita, Kopi Ladang. Alhamdulillah cuaca cantik, siap berkabus lagi. Mana tu? Okey. Okey, Mantap jalan yang menyenangkan. Gambar. So, 2, 3. Right. Okay, jom. Let's go. Ui, orang tak putus. Okay, dia Okay, Kopi Ladang, kampung janda baik. Ni, jom itu masuk ya. Sini. Hai, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Please having a meal. 229. Please having a meal. 2299. Please having a meal. Satu hal tak ni. Atas lagi Cari tempat dulu Bawah ni memang tak ada cat. Ada saya punya sistem number senang sikit. Kena cok duduk tempat duduk dulu. Ya, dulu lepas tu seorang. Kau dulu. Jom, cari tempat duduk dulu. Orang parking kat sini. Selatan. Ya. Okey. Ni sini. Kita nak kalau nak seller sana tengah ni. Ya. Di sini santai sikit rasa. boleh ke? Satu kursi. Dua tu boleh. Mana? Mungkin lah. Okey. 8. Kira betul dia aku tak tahu. Okey, ni dia punya menu Kau berapa? Jam ada. Nasi kerabu ada, roti Arab Sambal. kambing tu ada. Makan depan. Kopi tak payah cerita lah. Ramai ingat Apa macam mana? Okey. Okey. Okey mantap bro, dia apa bro? Oh dia apa? Kerabu ayam pahat. Nasi kerabu juga. Alang. Kari kambing. Okey orang. Aku ingat nak order tu tadi sebenarnya. Tapi macam tak cukup berat lah pula kan. Cukup dia. Perut kosong kan. Meriah. Kopi ladang ni. Kopi ladang. Tak tahu. Sana? Tak pernah try kopi ladang. Kopi ladang tak try? Oh dia ada tak pernah. Ni first time kan? Aku tengok review kat Google, tempat ni paling tinggi. Rating tu yang aku datang sini. Dia ada banyak lagi kopi pintu. Tadi nampak tak? Lepas sampel member pula dia cakap datang sini lah. Tapi kalau paling santai pintu. Yang nampak tadi naik ke atas tu. Naik atas kan. Itu paling gempak lah sebab dia dalam pokok-pokok apa semua kan. Tadi kau pasal dia tulis kopi pintu. Betul, ada kopi pintu. Yang belakang tadi. Belakang tadi. Tapi harga dia tak mahal sangat lah. Dekat kereta tinggi lah. Sebab modal dia nak buat tu mahal. Itu ada lagi ya. 100 towel. Ada lagi. Nasi lemak. Itu bungkus. Nasi lemak kat bawah banyak. Itu lah.
Enak lah. Kopi apa yang famous kat sini? Aku tak tahu tu. Oh, kopi ladang lah nama. Ada mana? Ada ni kita dah beli. Kopi ladang kan? Kopi ladang. Kita try yang dia punya ni. Mana dia tulis ni kopi ladang tak tahu. Yang dekat menu dia. Itulah pasal. Saya nak kopi ladang special tu, ais. Lepas tu saya nak nasi kerabu kambing bakar. Ayam bakar. Lepas tu saya nak roti goyang. Ada roti bakar je, Pak. Roti bakar. Selain roti bakar, apa lagi yang ringan-ringan eh? Itu ke? Roti bakar boleh? Saja. Itu saja. 958. Kad ke? Tak cash. Kad atau QR je, Pak? Oh ya ke? Saya punya kad weh rosak boleh guna pin kan? Terima kasih. Ais sama datang nak order apa? Kopi ladang special satu. Ada special ais ke? Aku order nasi kerabu kambing bakar. Sama juga. Lepas tu roti bakar tu. Kita nak jalan jauh kan? Kena makan banyak sikit kan? Itu saja ke? RM26.8. Terima kasih. Dapat tu? Dah dapat dah. Ui. Kerabu kambing bakar. Ui mantap. Apa ni? Nasi lemak be. Nasi lemak kat bawah pun ada. Aduh. Kemon lah. Kau dah selalu dah makan. Alhamdulillah. Siap lah. Woi, dia punya makanan malu. Jangan bilang tu. Ingat dekat lah Singapura. Tak kalah ni. Aku dengar dia duduk nilai. Minum air lah. Dia duduk nilai minum air. Oh lah balik modal ni lah. Makanan dah sampai. Nasi kerabu kambing bakar. Tapi dia dengan kamera balik pukul 12 tak tahu. Pukul 12. Wah, selera nampak sahabat kita. Tengok orang KL makan nasi kerabu. Tu okey tu? Lulus? Lulus eh? Oi, laju dah habis hari ni. Nampak. Nasi lemak eh? Lemak lah nak pergi Temeloh. Oh, okey. Okey, alasan diterima. Bro, okey. Lulus. Lulus eh? Okey. Sebelah kan. Bila ya. Bukan selalu beza kan tau. Terlepas sini tau. Jangan termasuk kan kena belakang. Kena tengok. Lalan dah sampai. Lalan dah sampai.
Roti bangkang pun tak. Memang kan? Kurang rasa kan? Roti mana? Yang kita pun ambil tadi. Itu best seller dia. Kena awal lagi lah. Kalau pun rumah kan. Kita sampai tadi pada pukul 9. Maknanya kita tak pukul 8. Kalau orang sampai sini pukul 8 kan? Lalu orang yang tidur sini. Tidur sini. Orang di sini kan. Bagi kita beli. Dan ni masa 8 kan? 8. Nasi perahu dia. Kita kejut tengok orang tengok makan nasi perahu. Aku masuk belajar YouTube ni dulu. Setiap kali aku makan ni semua orang tengok pelik kan. Dia tengok aku duduk kau ni. Lepas tu nasi warna biru pula. Jarang lah jumpa orang selain orang Pantai Timur makan kan. Aku nak makan bidang. Kita nak makan yang apa yang jadi ikan bakar. Itulah. Ikan bergolok biasa orang je. Ada yang makan-makan. Kalau Kelantan punya dia lauk-lauk. Lauk-lauk biasa. Ya, kalau Kelantan punya dia banyak kuah. Golok ni dia kuah sikit, dia banyak. Dia punya rempah-rempah dia. Aku lebih suka campur dulu. Sebab golok rasa kering sangat. Ini sampai level kan? Sampai Ya, kuah dia. Kuah. Boleh lah, tapi kuah dia tak sampai lah. Kelantan kuah dia pekat ni. Aku pernah pakai yang kat mata-mata tu. Yang cik TV tu. Tapi ni kategori sebelah kan? Ya, Alhamdulillah. Kita nak gerak ke destinasi seterusnya. Bentung lagi besar. Hai. Nama ini? Signboard Kopi Ladang. Kita bergambar dulu ni. Aku dengan Ustaz Rasti. Kita bergambar dulu dekat signboard. Kalau dah sampai. Tadi tak nak halang. Ha? Ada transport masih eh? Signboard ada. Aku punya ni hilang. Ya. Aku nak minta tolong kan. Okey. Nak gerak ke destinasi seterusnya. Kau ni konsep tu macam ni. Cuaca masih lagi cantik. Alhamdulillah berkabus. Okay, jom. Let's go ni. Let's jom. Jom. Depan dia.
Terasa sini. Aku hujan ni berhenti ah. Kau hujan. Oh, kita nak lihat tak? Hujan. Kita nak langgar. Orang tak? Ini dulu ajak kan? Okay. Kat atas ni ada lagi ni kan? Akhirnya kat sana. Tapi motor penuh tak boleh masuk. Oh. Apa? Saya. Apa kita mudah? Okey. Jumpa lagi. Korang pergi tempat tu. Jumpa lagi next slide. Belum eh? Jumpa lagi. Okey, baik jumpa lagi. Selamat. Ya, yang lupa tu apa muka tu? Oh, memang. Oh, memang kau ada buka lokal? Ada. Oh, kau betul kan? Baik. Jalan. Mana genting? Dua orang je ke? 3. Ha? Kali 3. Korang tunggu je berhenti Tunggu je ah. Kau nak ambil time lah. Ya, boleh. Cepat. Aduh, hujan lah pula. Tanya hotel Macam mana kita? Nak langgar je ke? Hujan ni? Apa tu? Hujan ni? Kita dalam 5-10 minit kot. Nak tunggu hujan berhenti ke nak teruskan? Kita tengok 5-10 minit je. Okey. Kalau macam ni kita jalan. Okey. Tengok dulu. Berat tu. Okey, jumpa lagi. Baik tu. Cakap. Nanti join lah, Penang. Sabar. Boleh. Nanti tak ada ride Penang. Kalau Ni boleh ikut lah. Kata Kelawang. Dia hilai pun. Hilai je pun. Ada satu lagi Kelawang. Kita nak pergi. Yang Kelawang. masa terdekat kan. InsyaAllah boleh, insyaAllah. Ni, apa nasi Pakistan jempol. Ha? Nasi Pakistan. Boleh. Atas ke? Roger dulu. Tengok tarik. Ya dah. Kalau tarik. Okey. Kalau lepas alah dah basah ni. Dia boleh buat point hujan. Nampak? Berteduh. Selamat makan ikan batin. Kali kita buat dulu. Repeat balik. Ingat tu 500 sebelah tu. Kau benda lain aku tak tahu lah. Ikan Oh, dia KL. kat sini ya? Aku datang sini. Mana lap? Oh, ini membantu aku jatuh tu. Tak pecah. Sini dia patah. Ada ni ke? Ha. Okey lah. Baik. Kita yang ni tu baru. Okey, hello. Salam. Jumpa lagi. Ada lah keluar. Sana boleh. Kiri. Sana boleh pergi. Boleh temu. Boleh temu. Dia pusing. Oh, iya ke? Dia pusing. Sana boleh. Jauh. Ini kau patah jauh balik lah. Simpang dia. Sana keluar tempat sama je. Kau tengok kiri kita. Aku punya lah cuak tadi. Nak tembus ke mana ni? Pusing. Alhamdulillah. Yang dah berhenti. Matahari pun dah terbit. Panas. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita. Ke Temerloh. Let's go. Selamat. Okey, jom. Roll. Ni keluar rumah. Mana? Ikut mana? Straight ke? Straight ya? Okey, jom. Sekejap, motor. Sana lah. Pusing dari baik tu.
Alhamdulillah kita dah sampai ke destinasi kedua kita. KRP Kancil Raja Patin. Orang cakap kedai ni paling sedap. So kita try. Kedai pun agak selesa, orang tak ramai, meja banyak. Macam mana? Bro Daus, okey setakat ni? Oh, Okey ngantuk sikit wah, motor ni ngantuk lah. Jom kita tengok menu dia, apa yang ada. Go, okey. Okey, makan apa kita? Kita pergi tinggalkan minum. Kita balik bawa madu. Oh, mantap. Madu yang boleh diminum. Wow, madu tualan Apa bertiga? Dua tuan. Ada apa lah? Kita ada patin kayu api, patin mais tempoyak. Ni kat patin ni apa? Oh tu patin pais. Itu patin pais. Jadi semua lauk-lauk yang ada dekat kita rumah. Wah ini apa marah? Ini sebenarnya banyak. Ni lah patinnya. Macam mana nak tahu mana patin kayu api? Apa ni? Saya dah tahu. Patin kayu api dia patin. Patin kayu api. Ini pais. Mak, saya datang dari jauh ni, yang mana yang sedap? Saya tak pandai ikan patin, tapi nak rasa. Yang paling sifat seller. Patin kayu api dulu. Bala, mana dia boleh dia? Mantan darat. Ayam patin pakram santan darat. Dia semacam ayam kecil. Oh. Dia lemak-lemak. Patin tu patin dia. Patin dia. Satu set ni berapa? Ni 30 satu set. boleh makan dua. Kalau terakhir Ini seorang atau dua boleh. Ini satu set berapa? Ni 20 lebih lah. 12 lebih. Apa lagi yang saya kena ambil daripada jauh? jauh. Dia lah menu baru ini soto mamak. Seafood. Seafood pais. Oh. Biasa orang makan seafood sambal kan. Ini seafood pais. Menarik. Ada sotong. Kentang. RM30 satu set. Okey. Apa? Ada besar lagi? Ini patin apa ni? Gula patin. Gula tempoyak. Oh, ni patin gula tempoyak. Ini yang saya nantikan ni. Nampaknya gula patin tempoyak ni yang nak kena fikir. Okey, inilah masakan yang kita tunggu-tunggu. Patin apa ni? Pais eh? Pais. Ni pais. Ini menu baru dia. Seafood tempoyak. Okey, bro dah soda apa ni? Try ni. Ni tempoyak tambang. Rasa sikit. Oh, beroro dia. Apa hal? Pais eh? Oh, Damage done. Brother Zul ada apa ni? Apa juga? Ini okey ni. Ini kat semuanya tak ada ni. Ini tak ada. Nah, okey. Dia punya rasa dia nak jauh lagi. Mantap. Dia masam tapi memang kena nanti baru. Rasa dulu eh. Mana? Kita pakai air sama ada air hangat, masak hangat, manis hangat. Jadak. Okey, jom kita rasa eh. Saya boleh kata ni macam patah dalam. Cuma patah dalam lagi masam lah. Kita rasa patin pais tu. Pais. Oh, ada kuah je. Aku ingat ada kuah. Bismillah. Paste koyak tu lah.
Sedap. Top. Sedap. Cuma rasa macam ini tu kena manis sikit. Dia punya paste memang kuat. Ni. Nak rasa seafood? Ambil. Ni loh. Ambil seafood. Bawa ke tengah. Sekejap letak ke tengah. Ambil dulu bang. Macam saya lah tu, tengok dia bagi corn lagi. Ni konsep dia macam Saya nak terkoyak pun. dia set up ni. Tak rasa ada sotong. Ambil. Potong ada. Kita ambil. Oh ni kat cik. Boleh macam. Saya rasa saya ambil. Cool. Ni. Menu special dia. RM20 macam ni kan? Berapa sangat kan? 2-3 orang boleh makan lah. Koyak ke? Makan macam mana tepat lah. Terkoyak dengan supaya saya yang sama kan. Jadi koyak. Makan lama. Itu unik masakan. Sebab kalau dia kalau hijau sikit kan kuah kan. Kuah dia dalam lah. Hijau-hijau sikit. Kuah dia macam kuah dalam lah. Dia sebulan okey lah. Berapa sebulan okey lah. Kuah. Tengok dia punya isi ni. Ubah maju tu. Ha? Spice dia rasa macam durian. Manis. Oh ya? Ini tak tahu lah masak. Asam. Ini dia masam mana? Macam durian fresh. Yang kau pergi itu apa? Ubah maju. Itu korban lah. Destinasi seterusnya. Bro. Destinasi kita seterusnya ke mana? Tahu saya berada. Apa nama tempat tu? Ha? Tempat yang kita nak pergi tu sungai tu mana? Esplanade. Apa ni? Esplanade. Esplanade. Taman Esplanade. Kita nak pergi taman Esplanade Kat mana tu? Okay. Jom. Let's go. Aku tak tahu macam mana nak pergi. Masuk jalan. Tak.
Okay, kita berhenti solat Zuhur dekat Masjid Abu Bakar Temeloh dahulu. Relax dulu, perut pun dah terlebih kenyang. Bro, macam mana bro? Okey, kenyang? Okey. Kenyang, ngantuk. Dah kita refresh dulu. Ya. Okay, jom. Jom. Alhamdulillah, kita dah sampai destinasi ketiga. Bagi je lah kedua. Apa panggil tempat ni? Esplanade Temeloh. Temeloh Riverfront. Cuaca alhamdulillah sepanjang hari teduh. Good, okey? Okey, bis. Okey eh? Cuaca pun baik. Sikit mengantukkan lah. Roy, beres Roy. Mata dah cerak balik tu tadi merah. Lepas tu aku nak berbual lagu. Balik kampung sonok kan. Aku nak screenshot. Ni kampung kau eh? Buat status. Pasal lagu Ella lagi tau. Lepas tu kau dah buat dah. Kenapa lampu belakang kau ni? Cuba kita. Okey, cantik tempat ni geng. Itu lah. Oh, dia tak auto tutup eh? Tak tutup. Dia kena. Oh, dia manual. Bro Daus, apa cerita? Esplanade. Esplanade eh. Macam mana performa motor baru setakat ni? Oh, gila. Memuaskan lah. Memuaskan tak? Oh. Bawa Hilang lah. bawa ya? Padu. Padu eh? Recommended eh? Oh, boleh. Daun, bau tepoyak. Kuat tu. Oh, ada cendol. Oh. Kita naik dulu. Kena naik. Aku ni lepas ni tak tahu lah boleh sampai lagi ke atas ni. Nak makan batin Dalam hari tu eh. Aku ingat orang post gambar banjir. Kena bayar masuk sana. Dah bayar? Dia masa RM3.
Tak ada orang jaga pun tiket. Oh, berapa? RM2? RM3. Boleh ah, jom. Jom. Tak banyak tu. Inilah Pekan Temerloh. Nak naik jambatan gantung ni pun kena bayar. Dewasa RM3. Kena bayar. Aduh, nak tunjuk IC ke? Tak payah kan? Jom. Jom. Oh, kalau tunjuk IC tu dia macam Itu apa pasal? macam nak pergi seberang ni. Satu hal pula lah nak kena buka beg. Dah lah, aku dah malas nak isi minyak kali kena buka IC je. Ya. Kalau kadang-kadang tak ni apa? Makasih lah. apa? Apa ke nama dah lupa dah. Kalau detect terus tak apa. Budi bicara. Kadang-kadang tak detect dia nak marah tu. Apa? Allah nak tanya aku dah. Untuk 5 orang. RM15. RM15. Okey. Tak apa. Ha? Cash ke? Cash. Saya nak nama ringkas. Seorang je saya nak. Apa? Nama ringkas Hafizan. Oh, ni je dia mana ni. 500 kilo 8 orang saja dah selesai. Tu dah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, terima kasih. Tunggu sekejap lah bagi diorang ke sini dulu. Tunggu jap bagi lepas orang tu. Beres saya kata. Dia kena gini. Buah dia kan? Kita bagi lepas dulu orang kat sana. Ni kita dah bayar untuk kita ni. Ni sungai apa panggil ni? Sungai Temerloh kan? Sungai Pahang. Oh, ni Sungai Pahang. Semantan. Samantan Semantan tak? Semantan tak? Okey, belah kanan kita Sungai Pahang. Belah kiri Sungai Samantan. Oh, dah titik di Semantan. Inilah dia, jambatan yang memisahkan antara dua buah sungai. Oh, macam tu lah cerita dia. Sebelah sini Sungai Pahang. Okey. Dan sebelah kiri pula ialah Sungai Semantan. Okey, kat situlah sangka-sangka di mana terletaknya ikan patin yang dijual. Oh, Itu mesti main cakap lah. Yang percaya tu bagus. Tapi kalau kita nak sungai tu, ikan rasa lain-lain tau. Lain-lain lah. Semantan dia payau sikit lah. Kalau Pahang tu dia rasa macam mana? Rasa berlumpur. Hati lah. Sebab dia kat okey Daus. Okay, steady. Okay, mantap. Lepas tu nak naik lagi kena bayar lagi. Dia apa ni? Dia tuis. Oh, ni tuis tuis. Please kau kena bayar yang ketuk ni. Kena bayar ketuk. Kalah Yahudi. Yahudi pun tak macam ni. Ada mancing. Temerloh. Cantik lah view di sini. lepak dulu. Baru nak ambil gambar ya. Balik lagi lah. Tengok sakit ni. Apa lagi bubur pun. Ui, tak sama ni. Okey, kedai yang berwarna hijau ni kedai Pating Masam rasanya. Pating Masam. Ni Pating pun Masam? ni yang asal kita nak pergi kedai ni lah. Oh iya ke? Tapi ni tak cukup kit kata orang sini lah. Yang tadi lah, yang tadi baru ni. Yang tadi pakai tadi kena masam kan? Kena pating lagi. Tadi dia kena makan dengan saja. Kena pula kau ni. Tu. Tak balik. Tak apa, mesti ada. Mesti ada. Balik. Jaga. Bibi. Sebab takut orang datang daripada sini. Aku pun rasa itu. Kalau 2 kali cas aku rasa lain macam lah. Apalah kak, kita berenang kat Memang lepas ni 5. Kami sanggup berenang kak? Kita naik perahu je lah Nampak ada perahu tu.
Dia cari lagi nak balik? Tak kan? Ha? Mana orang Pahang? Tanya orang Pahang sikit. Nak dengar. Koi eh? Oh koi. Koi Pahang. Koi. Koi. Macam punya tak pakai. Oh, koi tu apa? Kalau kat belah sini saya. Oh. Aku sama ni aku guna koi tapi aku tak tahu maksud dia apa. Koi Pahang. Pahang lah, aku Pahang. Tak, koi tu kalau di Kelantan kau eh. Oh, kalau nak masuk sini dia kena tuan. Masuk jauh sikit lah. Oh. Menarik juga. Okey, kita dah sampai rumah rakit MPT Sungai Pahang. Anak Melayu senyum terukir, terukir gelap di samping dalam pantun kau kirim rindu, rindu mengalir kali dalam kata lebaman dalam amboi sampai ke pandang wanita Dalam lah Sungai Pahang ni. Okay, kita dah sampai rumah rakit. Kita boleh tengok kat sini Sungai Pahang. Boleh tahan deras air dia. Syok kan? Saya bawa sini tu kita mancing kan. Ha. Tapi kalau ada aku minat. Tapi last mancing masa kecilnya. Jauh sangat minat tu. Mancing ikan buyu. Aku dah mancing haruan dapat ni pula. Aku mancing aku minat. Tapi cacing tu kena orang tolong cucuk tak aku. Cacing. Aku tak sampai hati. Okey lah, kalau untuk budak dia masih memang selamat lah. Selamat dia ni. Pakar kan? Ha. Boleh habis sekali lagu. Hai. Kalau tak ada bagi pasti tu dia jadi dengar kan. Mantanku lama pandangan manis salam anak siapa nama anak Ya. Boleh ke? Pandai benar kan? Boleh. Saya tak faham Ada lagi. Boleh ni. Oh kuat kan? Okey, bagus. Selesai. Lawa kemelung. Sini udang banyak tak udang? Biasa lah. Buaya ada buaya. Oh ya ada. Buaya ada. Selalu kalau air Boleh. kali macam ni ada. Buaya dekat. Oh meriah ha kat sini. Pak, tahan hidup. Pak. Sampai destinasi terakhir. Let's go.
Kita dah sampai destinasi terakhir kita. Durian rimba. Rimba by Diking. Rimba by the king. Makan-makan. Okay, kita makan cendol dulu macam biasa. Setiap ride kita mesti kena ada cendol. Dia nak balik je cendol. Itu je dia punya SOP dia. Lepas cendol bersurai, itu je. Satu rimba memang bodoh lah kau. Tak, saya nak bersihkan ni je. Visor je. Lawak juga. Belakang Lama ni. awak ada view. Cantik juga. Drone yang ada belakang tu. Kena kat situ. I love rimba. So, kita kena cari. Oh, tu. Kalau Depan rimba. durian besar tu. Tak, yang durian tu penting. Macam depan ni. Tapi sebelah ni kita naik dekat dua lah. Macam mana? Kita makan kat dua. Okey. Sempat juga kejar Pukul apa sekarang? Tu pukul 5.45. 5.45. Kedai tutup pukul 7. Oh, sempat. Kali ikutkan perjalanan kita dari sana berapa jam Kali ikut Waze tadi sejam tapi kita sampai setengah jam. Sejam kan? Cepat. Jalan lapang lengang kan. Tadi maintain aku tengok 1-2. 1-2 banyak durian ni. Dia macam sikit. Stop. Ui, besar durian. Okay, link tu ada cendol. Duduk atas lah. Nak duduk atas ke duduk bawah? Atas lah. Ha? Oh, tak ada, tak ada. Bawah pun bawah lah. Jangan duduk dulu. Terbakar. Bakar. Nak order macam mana? Order kat sana. Jangan datang eh. Okey. Terbakar atas. Okey, cendol durian dah sampai. Mantap. Kita rasa durian ni. Tu, macam mana? Okey ke? Okey. Okey lulus Durian tak rasa lagi. Tak rasa lagi. Tak rasa durian lagi. Rasa sikit. Rasa sikit. Macam sedap lah nampak. Sedap eh? Nak rasa. Uish. Roy apa Roy? Ais kacang. Oh, ya dong macam ABC. Roy rare sikit lah, dia ais kacang. Ada ni. Apa beza dia? Dia ada Oh, dia ada benda-benda tu. Macam ada ABC. Macam tu lah dia ayam dengan kita. Okay. Buat. Bismillah. ada lah durian masak. Masak percaya. Masak. Jadi waktu first rasa dia ada. Bismillah. Dia macam ada masa-masa sikit. Durian apa ni? Esco. Kan dah tak amai dah. Dia viral dari tu. Mana dekat. Okay, boleh ya? Siapa ni? Roy. Okay, selamat. Jumpa lagi. Good. Selamat. Next ride jumpa lagi. InsyaAllah. Daniel. Okay. Next ride jumpa lagi ya. InsyaAllah. Bro. Tak pernah habis ni. Support. Itulah. Ada Dengan padu. boleh dah pasan. Jom. Let's go.